Saya nak ajarkan cara guna kad jari tajwid sambil kita mengaji. Jadi ini adalah video tutorial cara menggunakan kad jari tajwid yang lengkap. Jadi video ni akan panjang sedikit, jadi saya nak minta untuk save dulu. Senang nak tengok nanti. Untuk kad jari tajwid ni, pertama sekali kita kena tahu yang mana jari tajwid ni kita fokuskan adalah kepada huruf dia dulu. Okay, jadi yang pertama kena tengok dulu apa dia huruf VIP. Contoh dalam kad jari tajwid ni, kita tengok, kita buka. Okay, kalau perasan dekat sini main kami adalah yang ini. Kalau perasan ada lam, ada mim, ada nun, ada mad dan waqaf. Jadi fahami dulu punca tajwid asas datang daripada 5 perkara ini. Selepas kita dah faham 5 poin ni, 5 jari ni, kemudian baru kita tengok huruf dan simbol apa yang sebelum huruf ni dan selepas huruf VIP ni. Sekarang saya nak namakan dia adalah sebagai huruf VIP. Okey, saya akan panggil dia sebagai huruf VIP. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, fahami dulu lam, mim, nun, mad, waqaf adalah kunci dia. Tengok apa yang selepas dan sebelum dia. Tadi dah terangkan huruf VIP tu, tapi dia huruf VIP yang macam mana? Contoh kalau lam. Lam, huruf VIP lam adalah yang macam ini. Dia ada lam dan sebelum dia ada hamzah wasal. Kalau je anda jumpa lam yang sebelum dia ada hamzah wasal, ini VIP lah ni. Tengok apa yang selepas dia pula. Sekarang kalau mim pula. Kalau mim anda jumpa yang bertanda macam ni. Kalau mim tu bertanda mim yang kosong ataupun mim yang bertanda sukun, atau kita panggil dia mim mati lah. Ini adalah mim VIP. Kalau nun pun sama. Nun sama ada nun kosong ataupun nun yang ada tanda mati macam ni, dia adalah VIP. Cuma nun ni dia ada tambahan lagi, iaitu tanwin. Manakala mat pula, mat ni simple lah. Anda nampak je huruf alif, waw, ya yang kosong, maksudnya tak ada tanda apa-apa, itu maksudnya dia tanda mat lah tu. Dan wakaf, wakaf ni adalah simbol-simbol lah. Kalau anda nampak simbol seperti ini, maksudnya ini adalah tanda-tanda wakaf. Cuma anda nak tahu je sama dia harus berhenti ke, mesti kena berhenti ke, tak payah berhenti ke, itu saja. Sebagai contoh, macam ni saya tunjukkan contoh macam mana nak gunakan kad jari tajwid ni bila kita mengaji. Katakan kita tengok pada ayat ini, tarmihim bihijarah. Okey, pada kalimah ayat ni dalam surah Al-Fil ayat yang keempat, perasan tak ada tak huruf VIP di sini? Seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, ada, kita nampak ada mim mati di sini, mim yang tidak bertanda apa-apa, dan dia bertemu dengan huruf apa. Okey, cara yang pertama tuan-tuan kena buat adalah yang pertama kita dah jumpa tadi, mim berjumpa dengan ba. Okey, kat sini saya nak terangkan pasal kad pula. Okey, dalam kad ni rodah ni, kita tengok rodah ni, sini semua adalah huruf hijaiyah. Kaedah kami ni adalah bulatan dalam ni. Kat sini kalau tuan-puan dah tengok, nampak ni, dah siap tulis dah. Ada hukum lam, alif lam, hukum mim, nun sakinah. Jadi, setiap jari ni akan mengikut pada warna pada bulatan ni. Contoh, kita tengok ayat yang kita tengok tadi tu. Mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba, kita tengok pada jari mim. Okay, jadi kita temukan dia dengan ba. Jadi kita pusingkan dia. Okey, mim bertemu dengan ba. Tengok pada bulatan mim. Jangan tengok bulatan lain tau. Kalau tengok bulatan nun, nanti warna dia lain. Tengok bulatan alif lam, warna dia lain. Tengok pada bulatan mim, warnanya adalah warna pink, warna merah jambu. Tengok balik pada jari mim tadi, apa yang warna merah jambu? Warna merah jambu adalah ikhfa syafawi. Maksud dekat sini adalah sembunyikan mim tanpa dengung. Jadi rujuk balik pada ayat kita baca tadi itu adalah tarmihim. Jangan sebut huruf mim tu, jangan tutup mulut, renggangkan sedikit. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Jadi itu adalah macam mana cara nak gunakan kad jari tajwid yang depan ni. Tahu dulu apa huruf VIP dia. Contoh, bukalah satu Quran, bukalah satu muka surat, puan-puan tengok, cari apa huruf VIP. Contoh jumpa tanwin ke, jumpa nun mati ke, mim mati ke. Okey, pusing kad ni, tengok dia temu apa. Mesti ada hukum dekat jari lam, mim, nun ni. Jadi itu saja tutorial cara nak gunakan kad jari tajwid. Next saya akan terangkan macam mana cara nak guna yang roda belakang ni pula, untuk hukum mat pula. Jadi kalau tak faham lagi macam mana cara nak pakai yang jari roda sini ni, boleh ulang balik video ni dan save dulu supaya nanti senang balik nak buat rujukan. Jadi insyaAllah kalau kita praktis ni tadi tu, jumpa je hukum lam, mim, nun,
pusing kad, lam mim nun, pusing kad, lam mim nun, pusing kad, insya-Allah kita akan mahir tajwid. Tak payah hafal pun kita dah pandai dah. Okey, saya nak terangkan pasal hukum mat pula. Jumpa dalam video seterusnya.